Assalamualaikum sahabat semua, bulan Zulhijjah tiba lagi. Tapi kita tak pergi haji, tak duduk di Arafah, tak bertawaf di Kaabah. Jadi kita ni nak buat apa sebenarnya? Jangan sedih sebab Allah buka pintu pahala yang luas walaupun kita tak ke tanah suci. Tahukah kita 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari paling Allah cinta? Nabi SAW bersabda, tiada hari-hari yang amal soleh padanya lebih dicintai oleh Allah melebihi hari-hari ini. Riwayat Al-Bukhari. Subhanallah, bahkan ulama kata amalan biasa pada hari ini boleh jadi lebih hebat dari amalan di bulan Ramadan. 1. Berpuasa, terutamanya pada 9 Zulhijjah. Sabda Nabi SAW, puasa pada hari Arafah, aku berharap Allah mengampunkan dosa setahun lalu dan setahun akan datang. Riwayat Muslim. 2. Baca Al-Quran, zikir dan doa. Gunakan masa yang kita ada. Bukan scroll tanpa hala, tapi dekatkan hati dengan kalam Allah. 3. Bersedia untuk melaksanakan ibadah korban jika mampu. Kalau tak mampu tahun ini, tanam azam, simpan duit. Biar tahun depan kita jadi salah seorang yang berkorban. 4. Perbanyakkan doa dan istighfar kerana ini adalah hari-hari yang Allah buka seluas-luasnya rahmat dan pengampunan. Sahabat sekalian, tak semua orang terpilih untuk jadi tetamu Allah di Mekah. Tapi semua kita ada peluang untuk raih redanya dengan amalan, doa, taubat dan pengorbanan yang ikhlas. Jangan biarkan Zulhijjah berlalu begitu sahaja. Manfaatkan setiap saat. Moga Allah pandang usaha kecil kita dengan rahmat yang besar. Amin ya Rabbal Alamin.